Dalam dunia yang semakin tidak menentu, satu trend senyap sedang berlaku, tetapi impaknya boleh menggoncang sistem kewangan global. Sejak tahun 2022, bank-bank pusat di seluruh dunia telah membeli lebih 1,000 tan emas, iaitu angka tertinggi dalam sejarah moden. Nilainya dianggarkan telah melebihi 50 bilion dolar Amerika hanya dalam masa setahun. Negara seperti China kini menambah rizab emasnya hampir setiap bulan tanpa sebarang publiciti besar. Manakala Rusia selepas dikenakan sekatan barat akibat konflik di Ukraine menggandakan simpanan emas sebagai benteng terhadap sistem dolar. Negara-negara BRICS pula mula mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat dan mula beralih kepada perdagangan berasaskan mata wang sendiri dan emas. Persoalannya, apakah mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa banyak negara sedang mengumpulkan emas dan meninggalkan dolar Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Apabila banyak negara mula membeli emas dalam jumlah yang sangat besar, ia bukannya berlaku secara tiba-tiba atau tanpa sebab. Ada sesuatu yang sedang berubah dalam dunia kewangan global. Negara-negara ini nampaknya sedang bersedia untuk satu kemungkinan yang besar, iaitu kejatuhan sistem yang selama ini bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Bukti paling jelas dapat dilihat melalui laporan World Gold Council. Pada tahun 2022, jumlah pembelian emas oleh bank-bank pusat seluruh dunia mencecah lebih 1,100 tan, di mana ia adalah tertinggi dalam lebih 5 dekad. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, pembelian emas ini terus melonjak seolah-olah dunia sedang berlumba secara senyap untuk mengumpul logam berharga ini sebagai persediaan menghadapi ketidaktentuan global. Antara negara yang paling aktif ialah China apabila bank pusatnya mula membeli emas hampir setiap bulan sejak November 2022 dalam usaha menambah rizab secara konsisten dan berterusan. Menjelang akhir 2024, rizab rasmi mereka melebihi 2,300 tan. Namun, ramai penganalisis percaya angka sebenar mungkin lebih tinggi kerana tidak semua pembelian didedahkan kepada umum. Rusia juga mengambil langkah yang sama apabila mula menggantikan sebahagian besar simpanan dalam dolar dan euro dengan emas selepas dikenakan sekatan ekonomi oleh negara-negara barat. Ini kerana emas tidak boleh dibekukan atau disekat oleh kuasa luar seperti wang dalam sistem perbankan barat. Ia bebas bernilai sendiri dan sukar dimanipulasi. India juga melakukan perkara yang sama apabila menambah lebih 30 tan emas ke dalam simpanan negaranya dalam tempoh setahun lalu. Sementara itu, Turki muncul sebagai antara pembeli emas terbesar di dunia dengan pembelian melebihi 150 tan pada tahun 2023 sahaja, iaitu jumlah tertinggi pernah direkodkan dalam sejarah negara itu. Menariknya, semua pembelian ini dilakukan secara senyap dan konsisten. Tiada pengumuman besar, tiada liputan media antarabangsa yang meluas. Sebaliknya, ia berlaku perlahan-lahan di belakang tabir, seperti menunjukkan satu gerakan tersusun sedang berlaku. Bagi negara-negara ini, emas menjadi pelindung bukan sahaja daripada inflasi atau kejatuhan nilai mata wang, tetapi juga daripada pengaruh dan tekanan kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Emas tidak bergantung kepada sistem dolar, jadi ia tidak dikawal oleh mana-mana negara. Ia boleh disimpan, dipindahkan dan digunakan tanpa campur tangan luar. Apa yang sedang berlaku ini memberi petunjuk jelas negara-negara dunia tidak lagi meletakkan kepercayaan penuh kepada dolar Amerika Syarikat. Dan apabila kepercayaan itu mula hilang, mereka memilih untuk kembali kepada sesuatu yang lebih kukuh dan bebas, iaitu emas. Sebenarnya, dolar Amerika pernah dianggap mata wang paling stabil dan dipercayai di dunia. Sejak Perang Dunia Kedua, hampir semua urusan perdagangan antarabangsa, termasuk minyak, gas dan bahan mentah, dilakukan menggunakan dolar. Malah, kebanyakan negara menyimpan rizab asing mereka dalam bentuk dolar kerana dianggap selamat. Tetapi keadaan itu kini nampaknya sedang berubah. Sebab utama dolar semakin ditinggalkan ialah kerana ia sudah tidak lagi dianggap neutral. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Amerika Syarikat menggunakan dolar bukan sekadar sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai senjata politik. Negara-negara seperti Rusia, Iran, Venezuela dan Afghanistan menjadi mangsa apabila akaun dan aset mereka dalam sistem kewangan global dibekukan melalui sekatan ekonomi. Walaupun sekatan ini hanya dilaksanakan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya, tetapi kesannya tersebar ke seluruh dunia kerana sistem transaksi utama dunia seperti SWIFT, IMF dan Bank Dunia masih didominasi oleh pengaruh Washington.
Tindakan seperti ini memberi mesej jelas bahawa jika sesebuah negara tidak sehaluan dengan dasar luar Amerika Syarikat, mereka boleh disekat daripada mengakses kekayaan mereka sendiri. Ini mendorong negara-negara lain, termasuk yang tidak terlibat di dalam konflik, untuk mula menilai semula pergantungan mereka kepada dolar. Mereka mula sedar bahawa kekayaan negara tidak benar-benar dalam kawalan sendiri jika ia bergantung sepenuhnya kepada sistem yang boleh dimanipulasi oleh kuasa luar. Selain itu, isu pencetakan wang secara besar-besaran oleh Amerika Syarikat turut menjejaskan kepercayaan terhadap dolar. Semasa pandemik COVID, kerajaan Amerika Syarikat mencetak berbilion dolar untuk menyokong ekonomi domestik melalui bantuan dan rangsangan. Menurut data dari Federal Reserve, jumlah dolar yang beredar meningkat secara mendadak dalam tempoh singkat. Akibatnya, inflasi di Amerika Syarikat melonjak ke paras tertinggi dalam 40 tahun, sekaligus menjejaskan nilai sebenar dolar di peringkat global. Negara-negara lain mula merasakan bahawa mereka sedang menanggung akibat daripada dasar kewangan Amerika Syarikat. Nilai mata wang mereka terkesan, harga import meningkat dan kestabilan ekonomi tergugat walaupun mereka tidak mencetak sebarang dolar. Ini menimbulkan persoalan besar. Adakah ini adil untuk dunia terus bergantung kepada satu mata wang yang hanya dikawal oleh sebuah negara? Dalam konteks ini, emas muncul semula sebagai pilihan yang lebih stabil. Tidak seperti mata wang kertas, emas tidak boleh dicetak. Nilainya tidak bergantung kepada kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan dan ia tidak boleh dibekukan oleh sekatan politik. Ini menjadikan emas sebagai bentuk perlindungan yang sebenar, bukan sahaja daripada ketidaktentuan ekonomi global, tetapi juga daripada sistem kewangan antarabangsa yang semakin dilihat memihak kepada kuasa-kuasa tertentu. Proses meninggalkan dolar ini tidak berlaku secara mengejut dan ia berlaku perlahan-lahan tetapi konsisten. Negara-negara seperti China, Rusia dan India mula menggunakan mata wang masing-masing dalam perdagangan dua hala. Negara-negara BRICS pula secara terbuka berbincang tentang mencipta sistem kewangan baru yang tidak bergantung kepada dolar sama sekali. Semua ini adalah petanda bahawa kepercayaan terhadap sistem yang diketuai oleh Amerika semakin pudar dan dunia sedang mencari alternatif. Peralihan negara-negara dunia kepada emas dan tindakan meninggalkan dolar bukan sahaja memberi kesan kepada hubungan perdagangan, tetapi juga boleh mengubah seluruh sistem kewangan global yang telah wujud sejak lebih 70 tahun lalu. Jika trend ini berterusan, kita sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar, iaitu pengakhiran kepada dominasi mutlak dolar Amerika Syarikat. Salah satu kesan paling ketara ialah kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi global akan mula terhakis. Selama ini, keupayaan Amerika Syarikat untuk mencetak wang tanpa had dan membiayai defisit perbelanjaan besarnya banyak bergantung kepada permintaan luar terhadap dolar. Tetapi, jika permintaan terhadap dolar jatuh, Amerika Syarikat akan kehilangan kelebihan luar biasa itu. Ia mungkin terpaksa menghadapi tekanan kewangan seperti negara lain yang terdedah kepada kadar faedah tinggi, nilai mata wang yang jatuh dan inflasi yang lebih sukar dikawal. Kesan kepada negara-negara membangun juga besar. Dalam sistem sedia ada, kebanyakan hutang luar negara, sama ada kerajaan atau syarikat, dibuat dalam dolar. Apabila dolar kuat, beban hutang akan meningkat. Tetapi jika sistem ini berubah dan mata wang lain seperti yuan Cina atau sistem berasaskan emas mula mengambil alih, negara-negara membangun mungkin mendapat sedikit kelegaan. Mereka tidak lagi terlalu terdedah kepada turun naik dolar yang mereka sendiri tidak dapat kawal. Lebih menarik, beberapa gabungan antarabangsa seperti BRICS kini secara terbuka bercakap tentang membina sistem kewangan alternatif yang tidak berpaksikan dolar. Dalam sidang BRICS 2023, Presiden Brazil mencadangkan penciptaan mata wang baharu khusus untuk perdagangan antara ahli-ahli BRICS, manakala Rusia dan China terus menandatangani perjanjian perdagangan dalam mata wang mereka sendiri. Ini memberi bayangan bahawa dunia sedang mengorak langkah ke arah sistem kewangan yang lebih pelbagai, di mana tiada satu kuasa pun mengawal keseluruhan aliran wang dunia. Jika sistem baru ini berasaskan emas seperti yang dibincangkan oleh beberapa ahli ekonomi bebas, maka emas bukan lagi sekadar aset simpanan tetapi kembali menjadi tulang belakang sistem kewangan antarabangsa seperti era sebelum tahun 1971. Ketika itu, nilai dolar disandarkan kepada emas melalui sistem Bretton Woods sebelum ia dimansuhkan oleh Presiden Nixon. Ramai penganalisis percaya tindakan itu yang membuka pintu kepada era ketidakseimbangan ekonomi yang kita lihat hari ini, di mana wang boleh dicetak tanpa had, hutang terus meningkat dan nilai sebenar mata wang makin sukar ditentukan. Kini, dunia mungkin sedang kembali semula ke arah sistem yang lebih nyata, di mana mata wang disandarkan kepada aset fizikal dan emas menjadi asas kepercayaan semula.
Perubahan ini tidak akan berlaku dalam satu malam, tetapi apabila negara-negara besar sendiri yang mula bertindak, ia hanya menunggu masa sebelum sistem sedia ada runtuh dengan sendirinya. Dalam diam, satu perlumbaan sedang berlaku. Negara manakah yang akan memiliki emas paling banyak? Siapakah yang paling bersedia menghadapi dunia tanpa dolar? Dan adakah sistem baharu yang muncul nanti akan benar-benar adil atau hanya menukar kuasa dari barat ke timur? Apa yang pasti, emas bukan lagi sekadar logam berkilau dalam peti simpanan, tetapi ia kini menjadi simbol kuasa sebenar dalam dunia yang semakin tidak pasti.